Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, yang bernama Peraturan Pendaftaran Negara 1990 ni, dia bukan satu akta parlimen. Dia adalah bylaw, satu undang-undang kecil, undang-undang pentadbiran yang boleh dipindah, dicadangkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, dibawa ke KDN bawa ke Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan diputuskan melalui mesyuarat kabinet. Tak perlu pergi parlimen pun. Jadi kalau benda ini boleh wajar dibawa oleh pihak JPN, memandangkan masalah stateless ni dah menjadi satu masalah yang besar. Dia bukan menjadi satu masalah hanya di Sabah. Dia sudah menjadi masalah di Semenanjung. Bahkan di Sarawak. Tahun 2021, kita telah membawa isu ini bertitik tolak daripada bagaimana terdapat ribuan masyarakat stateless yang ditahan di depo tahanan di Sabah. Kita telah menghantar memorandum kepada kedutaan untuk menyegerakan pengesahan dan saringan dokumen mengesahkan sama ada Filipin atau tidak Filipin supaya mereka dapat diusir. Maka ramailah yang berjaya diusir dan sebahagian lagi masyarakat stateless yang lahir di Malaysia dibebaskan di negeri Sabah. Kerana tidak ada negara penerima. No recipient country. Pada tahun 2022, Menteri Dalam Negeri ketika itu yang kita hormati Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengumumkan untuk mengeluarkan kad warga asing kepada masyarakat stateless. Setelah itu disambut pula oleh Kerajaan Negeri Sabah. Apabila pengumuman yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Jeffrey Ketingan pada tahun 2022 mengumumkan untuk melaksanakan satu mekanisme berkaitan dengan pendataan digital kepada masyarakat-masyarakat stateless. MSU menyambut baik usaha yang dilakukan oleh KDN dan kerajaan negeri. Malangnya, setelah 2023, 2024, 25, 26, didapati bahawa pelaksanaannya masih lagi belum ada. Dan MSU nampak tidak ada pilihan untuk MSU mula menyuarakan kembali pada tahun 2026 dengan tujuan supaya kerajaan mengambil berat untuk menyambung balik usaha untuk memberikan satu identiti kepada masyarakat stateless. Dan akhirnya, hari ini cadangan daripada MSU adalah menggunakan mekanisme daripada dokumen-dokumen yang telah ada yang dinamakan MyKAS. Apabila kita membuat kajian, kita dapati bahawa sebenarnya dokumen yang dinamakan MyKAS ni memang sebenarnya dokumen untuk bukan warga negara. Saya ingin menceritakan bahawa tuan-tuan, kami ingin menarik perhatian bahawa Peraturan Pendaftaran Negara 1990 sendiri mempunyai peruntukan berkaitan dengan individu yang taraf kewarganegaraan tidak dapat ditentukan. Di bawah Peraturan 5/3C, bagi seseorang yang dilahirkan di Malaysia tetapi taraf kewarganegaraan tidak dapat ditentukan, kad pengenalan hendaklah mempunyai jalur berwarna hijau dengan perkataan pemestautin sementara. Peruntukan ini penting menunjukkan bahawa sistem pendaftaran negara mengiktiraf kewujudan keadaan di mana taraf kewarganegaraan seseorang tidak dapat ditentukan. Bermaksud, apabila kita tak dapat tentukan dia sebagai warga negara, kita tak dapat tentukan dia sebagai warga asing, jadi dia ni dipanggil apa? Stateless lah. Bukan warga negara. Dan bukan warga negara ni ditulis secara nyata di dalam Peraturan 5/3C. Jadi sebab itulah kita membangkitkan isu MyKAS. Ada orang ingat MSU ni pandai-pandai saya buat MyKAS. Bukan kita pandai-pandai. Kerana kita baca Peraturan 5/3C ni. MSU tidak sekali-kali mempertikaikan dasar kewarganegaraan. Isu warga negara kita tak pertikai. Itu berada dalam perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Itu isu yang muktamad. Bukan isu itu yang kita bangkitkan. Yang kita bangkitkan adalah perjuangan untuk satu mekanisme
pentadbiran yang adil dalam isu-isu yang berkaitan dengan stateless. Cadangan kita adalah supaya melonggarkan syarat MYKAS, supaya kewujudan maklumat atau identiti ibu bapa tidak sendiri menyebabkan satu permohonan tidak dipertimbangkan. Saya nak bagi contoh. Katalah dalam satu sijil lahir, nama ada nama. Kemudian nama bapa dia ada nama anak ibu dia ada nama. Tulis kat situ keturunan Suluk. Tulis perkataan keturunan Bajau. Bermaksud dia dikira sebagai identiti yang telah dipastikan. Jadi ini menyebabkan pihak Jabatan Pendaftaran Negara menolak untuk mendapatkan permohonan MYKAS. Jadi mekanisme ini tidak tepat. Pada kita perlu ada mekanisme lain yang membantu, yang boleh menyelesaikan masalah stateless. Antara perkara-perkara yang mungkin boleh dibangkitkan adalah melihat kepada pengesahan daripada pihak kedutaan. Semakan dengan pihak kedutaan untuk menentukan sama ada ibu dan bapa dia benar-benar merupakan kewarganegaraan Filipin atau kewarganegaraan Indonesia. Kalau daripada pengesahan daripada kedutaan, pengesahan daripada Filipina, Indonesia, maklumat berkaitan ibu dan bapanya tidak ada, maka dia wajarlah dipanggil sebagai stateless. Jelas tak? Jadi hari ini MHO nak meminta supaya pihak JPN mempertimbangkan semula mekanisme dan peraturan bagaimana untuk menentukan sama seorang itu layak atau tidak layak untuk mendapat MYKAS. Bukan hanya melihat kepada maklumat-maklumat di dalam rekod sijil lahir, dokumen-dokumen ataupun maklumat sistem di dalam kedutaan juga perlu untuk dijadikan sebagai satu pertimbangan untuk melihat. Katalah contoh, cek nama dia, ibu bapa dia tak ada dalam rekod kedutaan, dia ada pengesahan surat daripada pihak kedutaan, maka pertimbangkanlah dia. Sebab apa? Kalau kita tangkaplah sekalipun dia, kita tak boleh usir dia. Sebab Filipin pun tak nak keluarkan dia travel dokumen. Indonesia pun tak nak keluarkan dia travel dokumen. Maka apa yang kita nak bagi pada dia? Maka kita berikanlah dia satu dokumen yang dipanggil MYKAS. Bukanlah satu kewarganegaraan pun. Okey. Jadi, apa yang kita minta supaya mekanisme penilaian dilihat case to case basis. Contoh, dia tinggal tempoh yang lama. Seluruh kehidupan dia berada di sana. Ada pengesahan daripada ketua kampung. Pengesahan daripada bidan. Dia lahir di situ. Dia tak pernah pergi ke mana-mana. Di situ saja. Sekolah pun di situ. Segala-galanya pun di situ. Bukti-bukti menunjukkan bahawa seluruh kehidupannya di situ. Keluarga dia pula. Rekod keluarga. Ada di kalangan keluarganya dah sudah ada IC. Kadang-kadang banyak kes yang kita jumpa bapa dah ada IC. Disebabkan mak dia bukan satu warga negara, anak tak ada sijil nikah, maka anak menjadi stateless. Ini antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan. Ini tak boleh jadi straightforward case. Amalan-amalan hanya merujuk kepada sijil lahir, tengok ada ketulis keturunan Bajau, keturunan Suluk, tolak. Itu amalan yang pada saya tidak begitu tepat. Saya nak bagi satu contoh lah. Katalah saya bawa satu orang baby pergi JPN. Saya maklumkan kepada pegawai JPN, budak ni orang Amerika. Adakah JPN akan menulis keturunan dia Amerika disebabkan apa yang saya cakap? Itu soalan dia. Dan adakah dengan sebab saya maklumkan anak ini Amerika menyebabkan anak ni jadi warga negara Amerika? Tak tentu. Ini bermaksud keturunan dan warga negara ni berbeza. Contohlah, saya bawa satu orang, contohlah sijil lahir, dia tulis keturunan Cina.
Adakah keturunan Cina tu warga negara China? Kena rujuk pada kedutaan China. Kalau dalam rekod kedutaan China, tidak ada kewargaan negara China, walaupun keturunan dia Cina, dia mungkin jadi warga negara ataupun stateless. Kita tak boleh kata dia China. Jadi sumber rujukan nak menentukan sama apa warga negara itu bukan dilihat pada keturunan. Dilihat kepada rekod kedutaan terbabit. Ini yang sesuatu yang saya rasa sangat pelik dan perlu dibetulkan. Apabila peraturan yang ada ini tidak mampu untuk accommodate masyarakat stateless untuk diberikan dokumen MyKAS, sedangkan niat untuk mewujudkan MyKAS ini untuk apa? Untuk apa? Nama dia tulis kat sini untuk bukan warga negara. Jadi stateless ni bukan warga negara dengan cara merujuk kepada rekod kedutaan berkaitan dengan diri dia, ibu bapa dia. Kalau ibu dan bapa dia bukan warga negara, bukan warga negara Filipin, ada kemungkinan ke dia jadi Filipin? Ada kemungkinan ke? Kalau ibu, kita pergi ke kedutaan Filipina, tanya dengan kedutaan Filipina, bapa dia Filipin tak? Kedutaan kata bukan. Kita pergi pula ke kedutaan Filipina, tanya mak dia ni Filipina ke? Bukan. Adakah ada kemungkinan untuk dia ni jadi Filipina? Kalau ibu dan bapa dia pun bukan Filipina. Tak ada poin. Itu yang saya maksudkan. Sebab itulah saya nak merayu kepada pihak JPN dan KDN menilai semula mekanisme pentadbiran